Okey, selamat datang. Jadi video pada kali ini kita akan belajar bagaimana cara untuk kita mendaftar akaun percuma di leadifypro.com. Okey, so first of all anda kena dapatkan borang untuk anda membuka akaun percuma daripada rakan affiliate anda. Okay. So kata lainnya adalah borang borang untuk anda daftar. Okey, so jadi anda kena isikanlah nama pengguna dan sebagainya. So katalah untuk nama pengguna anda pilih nama yang anda rasa anda suka nak pakailah. Contoh kata saya suka pakai nama apa? Taufik kita letak nama Taufik. Taufik kata Taufik 88. 88 okey. Dia kata laluan anda boleh letaklah anda punya password yang anda suka kalau boleh jangan mudah sangatlah kalau boleh biar password tu biar yang agak strong sikit ada huruf besar, huruf kecil, nombor dan sebagainya So contohlah ini password saya. Ya, saya bawa balik. So pastikan password dia password yang strong. Lepas tu untuk email pastikan anda guna email yang sebenar email yang valid bukan email yang uluk-uluk. Bukan email tipu sebab nanti kita akan gunakan email ni untuk buat account recovery. Sebagai contoh kalau kata anda ada masalah kat password ke atau anda ada masalah pada login ke ataupun nak upgrade account cuma sebagainya ke premium dan sebagainya. So kita akan gunakan email ni sebagai method of communication dan untuk verification So jadi katalah kat sini saya letak email yang sebenar. Okay. Taufik Taufik @gmail.com. Pastikan email yang sebenar dan pastikan nombor WhatsApp juga nombor WhatsApp yang betul pastikan nombor WhatsApp yang betul bukan nombor yang tak valid sebab nanti kalau kita anda terlupa password ataupun anda terlupa anda punya username so kita tak boleh nak trace kalau kata anda katalah sebab dalam kes untuk sistem kita punya lilifypro.com ni anda kena pastikan anda ingat nombor anda punya nama pengguna jangan sampai terlupa pastikan nama pengguna anda kena ingat kena salin nama pengguna ni dan pastikan betul lah kalau huruf besar, huruf besar, huruf kecil, huruf kecil. Okay, so katalah kalau kita ada kes terlupa, ada terlupa anda punya nama pengguna, so kita boleh retrieve balik anda punya nama pengguna dengan menggunakan WhatsApp. So make sure WhatsApp tu WhatsApp yang betul So katalah saya letak WhatsApp bermula dengan 6 6 012 katalah 6. Okay, ini contoh akaun saya. So bila anda dah buat ni, dah isi semua dengan data yang betul, so boleh tekan daftar tekan daftar. Okay, so berdaftar berjaya. So dia akan terus masuk ke anda punya sistem lidifypro.com. So ni ada paparan muka dashboard untuk sistem lidifypro.com. Okey. Sekian terima kasih.